Assalamualaikum, selamat datang ke channel. Kali ni kami betul-betul dalam kita punya tajuk lah. Tajuk kita masak-masak dalam hutan. Okey, ini tempat kita yang dah sampai. Geng-geng kita. Guys. Oh, selamat datang. Intro. Selamat datang. Selamat datang. Okey, kali ni kita akan masak menu ikan keli. Okey, ikan keli masak sambal. Lepas tu kita akan masak telur dadah. Lepas tu kita akan masak sayur masak lemak. Okey. So korang boleh tengok kita punya video sampai habis. Okay, parang. Jangan. Jangan. Masa tu? Tak boleh tu. Kita nak parang apa? Hutan simpan ni. Sebenarnya tak boleh lah. Kat hutan ni. Tapi aku dah terpaku ni. Dah bos. Jangan. Apa dah? Serius lah. Tapi lain kali tolonglah beringat. Ni janganlah kalau boleh. Okey kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Bagi tahu aku. Orang yang tu tak Kuat sangat ni. pakai tu kenapa? Buat gitu.
Kali ni tak pakai ranting Tak pakai lah. Kita cari yang mudah sikit lah. Okey. Berpeluh kan ikut cara nenek moyang. Tahan tu. Okay, lepas video yang lepas kita serik nak main dengan api. Okay, tapi tempat ni kita guna blok sebab guna blok balak ni sebab ni lah iaitu tempat ni susah sikit kita nak cari kayu-kayu untuk buat bakar kan. Kayu kering. Jadi dia akan sensitif untuk sediakan bahan bakar. Jadi tempat ni memang terhad untuk kami cari bahan bakar. So kami gunakan cara mudah dan untuk menjimatkan masa, kami terus bakar menggunakan ni. So api memang lebih cepat, senang lah. Lagi senang terbakar. Okey, betul tak, Pak? Betul. Mudah kerja lah. Otak. Serik Serik oh. Apa ya? Arak kan. Ni ada panggil enjoy life with the good tea tea. Okey. InsyaAllah halal. Kita yakin lah. Okey, sebab dia tea. Dia dah ada black tea, cup of tea. Okey. Okey, korang boleh cuba lah, tengok kat mana dapatkan. Ini sebenarnya dapat gift lah daripada sekolah. Okey, tunjuk sikit lah. Tengok dalam ni ada teh, dah ada gula. Jadi korang tinggal nak masukkan air panas je dan terus boleh hidang je. Dia mudah. Okey, korang kat rumah ke apa ada tetamu datang, okey, emergency barang tak ada, ini korang standby lah. Okey lah. Buat apa lah? Siang ikan, Pak. Kita siang ikan dulu. Jadi kan kita nak goreng ikan ni. Kita siang dulu siap. Sementara diorang masak nasi. Duduk diorang basuh beras. Diorang basuh beras. Diorang masak nasi dulu. Lepas tu kita siang ikan. Nasi serta masak, kita goreng ikan. Gitu. Okay. Sementara yang lain tengah buat kerja dia, kita basuh beras untuk bahan pertama kita. Untuk makan nasi pula. Masak lauk-lauk, jadi kena ada nasi lah guys. Okay, so saya tengah masak nasi. Ni cara paling mudah lah. Ini kita masak tu basuh. Ni basuh, saya basuh nasi. Seleloknya bila kita masak nasi, selawat lah. Kita selawat. Lepas tu bila kita kacau tu, lawan jam lah. Oh, lawan jam tu macam tahu apa? Ya, betul. Dia sebenarnya berguna kalau kita basuh nasi ikut lawan jam, selawat. Kita basuh nasi sampai bersih. Baiklah, Pek. Terima kasih, Pek, beritahu. Okey, nasi kita dah basuh. Sekarang kita nak sukat nasi. Cara nak sukat nasi ni pakai dia punya ratio dia 1.1 lah. Okey, kalau cara lama sukat, kita guna style cara lama. Diorang sukat nasi tu, mula-mula letak, tengok berapa dia punya panjang ketinggian beras tu kan. Lepas tu kita tanda lah kat atas jari kita. Contoh, ni saya dah tanda, dia punya tanda macam ni, lebih kurang. So kita letak dekat atas beras. Kita pastikan air kita sama dengan paras yang kita tanda tadi. So dah memang ngam-ngam lah. Ratio dia 1.1. Okay, nasi ni dia tengok kepada orang lah. Ada orang dia suka masak nasi yang betul-betul kering, dia betul-betul ngam-ngam beras tu kan. So dia punya tak terlalu lembik dan tak terlalu kering. Kalau saya suka yang style yang biasa-biasa, dia ngam-ngam lah. Jadi saya memang suka dia betul-betul ngam-ngam. Kalau korang nak bagi dia lembik sikit, nak bagi nasi tu lembik, korang lebihkan sedikit air dia.
Ngah. Cuci ikan baik, cuci ikan. Ha? Jangan tanya buat apa ngah. Jangan tanya, cuci ikan. Tak siap Nampak lagi ke ni. tak? Aku lapar ni. Ngah. Sabar, Pek. Sabar. Sabar. Baru sampai. Baru Okey. sampai. Kita relax dulu. Okey lah. Apa lah? Ada jagung Nampak gayanya jagung ni akan jadi mangsa. Ya? Ya ngah, kenapa ngah? Nak bagi tahu. Disclaimer. Disclaimer. Oh, jangan ni lah, jangan tanya pula. Bang, tu cuci ikan dalam sungai tu tak tercemar ke sungai tu? Tak ni ke sungai tu kotor lah nanti sungai tu. Orang kat bawah mandi macam mana pun semua. Jangan. Jangan kecam yang bukan ke apa, jangan nak sebab sungai ni sungai batu kau tengok ni. Kau tengok kawasan ni. Nampak? Dia sampai dekat depan tu dah tersekat. Dia sampai kat depan tu dah tersekat. Okay guys, settle potong ikan. Nak basuh-basuh sikit, lepas tu kita letak kunyit. Lain macam kali ni. Apa? Jarang-jarang saya tangan berkunyit ni. Sebab minggu lepas dia cari kayu, tugas dia keras sikit. Kali ni tugas dia masuk dapur pula. Saya perlukan garam. Garam lah. Ya. Dengan garam Garam. Dah baik. Ini hari kita buat menu kita goreng dulu puli ni. Sembilang. Okey, sembilang. Okey. Sembilang lain geng. Tak ada. Orang Beranang panggil semilang macam tu. Ya ke? Yang laut tu sembilang laut nama dia. Sembilang laut Okey lah, kita follow lah diorang punya. Ini hari kita buat sambal ikan keli. Sembilang ikan keli. Sembilang goreng sembilang sambal. Kenapa Bek? Kita nak membiasakan dengan orang punya pemahaman ni susah. Terpaksa lah Ini bersih lembut kau ini bisa lembut. Ya. Tak biasa kita keras. Aku dah lupa dia. Kat. Asal kat tu. Kat. Itu apa yang tukang masak. Hari ni apa pembantu chef Angah. Potong bahan. Potong bahan, siapkan bahan. Ya. So tak bawa Bidin. Ini Sap lupa sikit lah. Kia. Kau bayangkan orang China sini tak makan ni. Ikan keli tak mahu. Dia tak makan kan. Sedap ke keli ni tak makan. Nanti saya support lah landas satu. Susah macam ni. Hancur. Angah pakai tadi. Siang ikan. habis. Sungai ni tu. Bahan sambal kita dah siap. Mantap. Lagi makan aku. Kita masak sayur dulu Bidin. Potong sayur Bidin Jadi aku tumis sayur. Saya tumis bawang putih dengan bawang merah tu. Awak nak isi sayur? Rupanya. Aziz. Bidin buat apa Bidin? Kita potong bahan untuk sayur pula. Okay. Kali ni kau potong apa pula Bidin? Potong sayur. Masak lomak. Sayur kobis. Okay. Air dulu ke tu? Cak air. Ha? Air.
Api dia terlampau besar. Yo, Dia tak boleh nak ni. tak boleh nak kawal So kita kawal macam ni lah geng. Nama kita tumis bawang dulu. Kayu. Bidin tengah potong ya. Bawang sikit. Au. Kok. Dia nak jual tambah lagi. Payahlah guys. Nama saya Angah. Angah kalau buat kerja jangan tak duduk guys. Duduk tu. Dan sebab kita buat masak lemak putih guys. Santan kara guys. Santan kara, produk tempatan. Kita sebut kara. Mana tahu di video-video akan datang kita disponsor. Kita tahu. Sebut Okay. Confirm ke kara ni produk tempatan tu? Ya, Kara. Confirm. Tapi Kara tu tak silap aku asal daripada nama monyet selalu. salah lah guys. Salah Indonesia kot. Takkan kara lah produk Indonesia ke? Tak apa lah. Okey. Setiap aku tak silap aku Kara ni asal dia nama kera monyet. Oh. Jadi digunakan Kara. So dalam video Sekadar lepas untuk kita melawak. cakap kara ni produk tempatan. Sebenarnya salah guys. Kara ni produk Indonesia daripada negara seberang. Kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Pun. Lepas tu kita letak garam. Kita try 2 cubit dulu. Secubit cukup lah. Secubit dia besar. Secubit, sumpah lah. Secubit aku raksasa. Garam secubit. MSG Fuyo. Uncle Roger jangan lupa react. MSG secubit. Sikit ya. Alhamdulillah. Okay. Setelah tu kita kacang-kacang lah. Kacau macam biasa lawan arah jam. Okey. Kacang-kacang. Sudah ada air belum tu? Ada air. Untuk Ya. Bismillah. siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Alhamdulillah. InsyaAllah. Aku rasa macam kena tambah air sikit lagi. Yep. Sebab santan dia pekat. Tak kacau tak boleh ke Ngah? Boleh ya. Saya tambah air sikit. Santan dia pekat sangat guys. Apa beza kacau dengan ke kiri dengan kacau ke kanan Ngah? Beza dia kalau kita kacau ke dari kanan ke kiri, kita mengikut cara Tak payah tadi kot. tak payah apa pak Air tu. air apa Untuk tambah air. dah tambah Saya rasa Ngah kan, jawapan anda tu tidak apa tepat. memang tak tepat pun. Sebenarnya kacau kiri kanan sama je. Kacau juga. Betul jadi kacau. Itu ikut betul mak kita yang dulu-dulu kan. Ada rasa kekurangan Kurang garam lah. Kurang garam ah. Okey. Kita adjust lagi. Adjust bagi jadi. Okey, kita akan masak telur dadah. Okey. Pecah ke telur? Macam mana kau pecahkan macam tu Bidin? Pecahkan Aku dia. puas aku belajar. Tolak. Cara pecah telur lah. Okey. Saya ni dah pecahkan sikit. Telur dadah kita. Telur dada. Ada tandas lama yang dah tak digunakan. Goreng telur dulu, lepas tu baru kita goreng ikan. Okey. Alright.
See you. Macam bintang. Bintang. Bintang tu? Bintang. Bintang. Oh, lama. Okey,